Makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi persoalan gaji kecil ataupun besar bukan alasan untuk anda tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan kewangan yang baik. Jika anda tidak mampu menabung, maka anda perlu lihat dua aspek tersebut. Jika kewangan anda dalam keadaan yang baik, anda hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tetapi jika kewangan anda tidak baik, anda perlu pulih baik cash flow anda. Sama ada anda track perbelanjaan anda dan berjimat ataupun cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Pakar kewangan menyarankan simpan 10% daripada pendapatan anda. Kebanyakan masanya, simpanan duit makin lama simpan, makin sikit. Jika ini terjadi pada anda, saya sarankan untuk anda alihkan simpanan ke dalam bentuk emas. Jadi bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Skep Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.